Alif Lam Ma'rifah. Alif Lam Ma'rifah terbahagi kepada dua. Yang pertama Alif Lam Qamariyah dan yang kedua Alif Lam Syamsiyah. Nanti kita akan tengok apa perbezaan antara kedua-dua ni, Qamariyah dan Syamsiyah. Baik, untuk dalam video ni kita tengok yang belah kiri ni Alif Lam Qamariyah dan yang belah kanan ni adalah untuk Alif Lam Syamsiyah. Okey, perbezaan yang pertama untuk Alif Lam Qamariyah, huruf Alif Lam harus dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf-hurufnya. Jelas di sini bermaksud huruf Lam hendaklah dibaca secara jelas. Nanti kita akan tengok macam mana cara bacaan dia tu. Kita tengok pada Alif Lam Syamsiyah, hendaklah dibaca secara idgham. Idgham ni maksudnya apa? Memasukkan bunyi huruf-huruf yang bertemu nanti. Nanti kita tengok huruf Qamariyah ada berapa, huruf Syamsiyah ada berapa dan apakah huruf-hurufnya. Baik, kita pergi kepada konsep. Konsep antara kedua-dua ini, Qamariyah dan Syamsiyah. Yang pertama kita mesti ada Alif Lam. Ada Alif Lam. Lepas tu Alif Lam ni bertemu, tambah ni bertemu dengan huruf apa? Yang tu yang kita nak tengok. Dan dalam Al-Quran kita boleh kenal ataupun kita boleh bezakan antara Alif Lam Qamariyah dengan Alif Lam Syamsiyah ni berdasarkan tanda. Yang belah kiri ni Alif Lam. Tengok huruf Lam ni atas dia, kebiasaannya dalam Al-Quran untuk Alif Lam Qamariyah, huruf Lam ni ada tanda sukun. Maka Alif Lam yang bertanda sukun bertemu dengan huruf apa? Dalam Alif Lam Qamariyah huruf dia tak ada tanda syaddah. Tak ada tanda syaddah. Tapi untuk Alif Lam Syamsiyah, yang sini kebiasaannya huruf Lam tidak diletakkan dengan tanda sukun. Dan satu lagi, dia bertemu dengan huruf yang ada tanda syaddah. Itu beza dua-dua dia. Itu beza antara Alif Lam Qamariyah dengan Alif Lam Syamsiyah. Itu dari segi untuk kita kenal dengan tanda-tanda pada huruf. Kita tengok apakah huruf-huruf dia. Huruf Alif Lam Qamariyah, huruf Qamariyah ada 14 dan Syamsiyah pun ada 14 huruf. Kita tengok yang belah kiri ni Alif Lam Qamariyah, yang warna merah ni, huruf dia adalah Hamzah, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghin, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Waw, Ha dan Ya. Manakala huruf Alif Lam Syamsiyah, Ta, Tha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Lam dan Nun. Kita tengok contoh. Macam biasa, belah kiri untuk Alif Lam Qamariyah, belah kanan untuk Alif Lam Syamsiyah. Kita tengok Qamariyah dulu. Al-Qamaru. Ada Alif Lam, kemudian bertemu dengan huruf apa? Kita ingat balik konsep tadi. Alif Lam bertemu dengan huruf apa? Untuk Al-Qamaru, dia bertemu dengan huruf Qaf. Huruf Qaf. Huruf Qaf termasuk dalam huruf Qamariyah. Maka kita kena baca secara jelas, iaitu Al-Qamaru. Al-Qamaru. Bunyi Lam ni kita baca secara jelas. Al-Qamaru. Tengok contoh belah kanan. Kita ada Asy-Syamsu. Kita ada Alif Lam, kemudian
dia bertemu dengan huruf Shin. Dan huruf Shin termasuk dalam huruf Syamsiyah. Maka cara bacanya adalah idgham. Sebab apa? Sebab huruf selepas alif lam tu ada tanda syaddah. Maka kita baca Asy-syamsu. Asy-syamsu. Kita tak baca Al-syamsu. Okey? Kita idghamkan. Kita masukkan bunyi huruf Shin. Contoh lagi satu untuk alif lam syamsiyah adalah Ar-Rahman. Huruf Ra dalam kat sini. Huruf syamsiyah. Okey, Ar-Rahman. Kita tak baca dia Al-Rahmanu. Okey. Kita tengok contoh belah kiri dia. Okey, alif lam qamariyah. Contoh yang terakhir. Alhamdu. Lam dibaca secara jelas. Alhamdu. Alhamdu. Okey. Maka itulah perbezaan antara alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah.